Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar cara untuk memasang dan mengatur cara dimming aktuator. Sebelum itu, apa itu dimming aktuator? Ia satu komponen penting dalam sistem automasi bangunan, KNX. Fungsinya khusus untuk mengawal tahap kecerahan lampu secara automatik atau manual. Lampu halogen digunakan untuk disambung kepada dimming aktuator sebagai output. Dimming aktuator juga menyumbang kepada penjimatan tenaga, keselesaan pengguna, dan automasi pintar bangunan. Ini adalah litar pendawaian dimming aktuator. Komponen yang digunakan adalah dimming aktuator, bekalan kuasa KNX, USB interface, push button dan lampu halogen. Seterusnya, kita akan belajar cara untuk mengatur cara dimming aktuator menggunakan perisian ETS6. Langkah pertama ialah mencipta projek fail. Masukkan nama projek, jenis projek, tukar kepada TP dan pilih group address kepada 3 peringkat. Dalam langkah kedua, kita akan mencipta bahagian-bahagian dalam bangunan seperti building part, floor, rooms dan kabinet. Masukkan nama tingkat dalam floor. Selepas itu, masukkan nama bilik dalam rooms. Seterusnya, masukkan KNXDB dalam kabinet. Setelah selesai mencipta bahagian bangunan, langkah ketiga seterusnya adalah kita akan mengambil komponen dimming aktuator dan push button dari katalog dan memasukkan ke dalam kotak fuse agihan KNX. Guna fungsi carian. Anda boleh gunakan kaedah seret dan lepaskan. Masukkan komponen seterusnya. Setelah memasukkan semua komponen, sila tukar nama komponen supaya senang dikenali. Langkah ketiga adalah mencipta group address. Group address berfungsi menghubungkan antara semua peranti KNX supaya mereka boleh berkomunikasi dan bertindak seperti alamat untuk mesej. Group address mempunyai 3 jenis struktur iaitu main group, middle group dan group address. Untuk mengawal lampu menggunakan dimming aktuator, diperlukan sekurang-kurangnya 2 group address. Langkah keempat adalah mengkonfigurasi parameter pada setiap komponen KNX. Dalam sistem KNX, setiap komponen seperti sensor, aktuator, push button atau pengesan lain mempunyai parameter yang perlu dikonfigurasi menggunakan ETS6. Mengapa perlu mengkonfigurasi parameter pada setiap komponen KNX? Ini kerana untuk menentukan fungsi utama peranti dan menyesuaikan tetapan mengikut keperluan pengguna, menghantar maklumat dengan betul melalui group address dan memberi fleksibiliti kawalan tanpa perlu menukar perkakasan. Langkah kelima adalah menghubungkan group address. Dalam perisian ETS6, proses menghubungkan group address dengan peranti dilakukan supaya push button dan dimming aktuator boleh berhubung antara satu sama lain. Dari senarai group address, seret address yang sesuai dan lepaskan ke linked with yang telah disediakan. Untuk menghubungkan group address bagi dimming aktuator, proses yang sama diulangi seperti push button. Push button dan dimming aktuator mesti berada pada group address yang sama untuk berfungsi.
Langkah yang terakhir adalah muat turun. Selepas selesai menghubungkan group address, klik download supaya tetapan group address dihantar ke setiap peranti KNX. Pas. Okey. Bawah. Okey. Okey. Oh, sebelah. Tekan lama sikit. Okey.